Bila Nabi sebut akan wujud akhir zaman nanti, nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita di kalangan umat aku pakai baju tapi telanjang. Nabi kata aku tak tahu mereka ni macam mana, aku pun tak pernah tengok. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nampak tak zaman hari ni? Nampak. Banyak tak? Banyak. Kata Rasulullah, wanita-wanita ini, dengar ni, anak-anak perempuan hak tu ada. Anak-anak perempuan hak pakai seluar jin, duk keluar pergi besar malam, duk keluar pergi simat. Ni saya peringat malam ni siap-siap. Kalau tak tegur, Nabi gelar kalian sebagai dayus, takkan dan diharamkan oleh Allah masuk syurga. Ayah-ayah, suami-suami yang ada isteri, ada anak-anak, tak tutup aurat, dan pak tak berani tegur, suami tak berani tegur, Nabi kata itu dayus, dan dayus Allah haramkan syurga. Nabi kata perempuan-perempuan macam ni, kumpulan wanita ini masuk syurga pun tak, bau syurga pun tak. Bahkan Nabi kata sesungguhnya wangi-wangian syurga ini, waktu duk berjalan di atas titi sirat 500 tahun sebelum sampai depan pintu syurga, bau dah.